belikan rumah dekat Saling bawah RM500,000. RM500,000 Kebetulan aku baru nak review rumah ni yang bawah RM500,000. Jom kita review. Ciao. First of all, rumah ni dah betul-betul semua dah renovation. Tengok carport dia. Boleh muat dalam 2 kereta. Okey, satu kereta kat sini, satu kereta dekat sini. Tapi kalau ada satu kereta kat sini, dekat sini boleh sidai baju, tak ada masalah. Okey, dekat bahagian atas pula ada siap awning. Kalau hujan ke panas ke memang tak ada masalah. Okey, settle dekat luar. Jom kita masuk dalam. Kalau kau masuk, kau tengok betul-betul luas weh rumah ni. Kau tengok mozaik yang dia pakai, mozaik yang agak besar dan tebal. Yang agak dapat mahal. Tengok belah kiri dia, nampak luas. Tengok depan ke kanan. Ruang tamu ni memang betul-betul agak luas. Kipas, lampu korang tak perlu risau. Memang dah on top. Okay, korang just perlukan satu set sofa dekat sini dan satu set TV dekat sini. Kita pergi dining area. Ini dining area dia betul-betul agak luas. Bila family kau daripada kampung nak lepak, tak sempit bro, memang agak selesa. Okay, settle bahagian dining area, kita ke kitchen. Okay, ini bahagian dapur pula. Kat sini dah full extend full extend. Yang bestnya dia dah sediakan tabletop kat sini. Kita nak tinggal masak je. Panggil chef Rembayung, masak untuk kau. Tak ada masalah. Sebelah bahagian kitchen ni ada tempat pipe. Ni jangan risau, ni untuk mesin basuh kau, pasang kat sini, tak ada masalah. Depan dining area ni ada satu bilik kat sini. Dekat bawah memang satu bilik. Okay, boleh muat satu katil queen ataupun single. Kalau pada setup memang nampak cantik lah bilik ni. Lagi satu bilik air di kursi, boleh tembus dekat bahagian dapur. Okay, settle bahagian bawah, kita settle gerak atas. Let's go. Okay, ini adalah bilik kedua. Tengok luas dia. Boleh macam biasa, boleh letak katil single ataupun katil queen dekat sini. Pandai setup, pandai lingkup, memang agak nice. Okay, ini pula bilik yang ketiga. Boleh muat satu katil queen ataupun katil single. Lupa nak beritahu, dia kongsi bilik air dengan bilik sebelah. Bilik master bedroom yang betul-betul agak luas dan nampak tenang Mana tak tenangnya? Rumah ni dah full renovation bro. Okay, kat sini ada bilik air macam biasa. Tak kongsi dengan orang luar. Apa yang best pasal rumah dia, dekat dengan Senai Airport, dekat dengan GPO. Ini satu full reno bro. Kalau korang berminat nak apply rumah ni, boleh tekan link dekat bio saya Part-part Cikgu Lipat, siapa cepat dia dapat. Apa? Ciao.